Nama saya Aziz. Alright, saya sekarang dah full time di BE International. Okay, apa yang saya nak kongsi hari ni lah cerita pasal anak saya lah. Dan anak saya nama Amy Umaira. So, dia ni saya mula diperkenalkan daripada BE ni masa dia umur 18 tahun. Dia berjaya March. Lepas tu dia public SPM. Sementara cakap dia, jomlah sementara dia tunggu result SPM, saya kata kita ajak buat dengan BE lah. So bawa dia pergi BE event, weekly meeting apa semua, start cari pasal dia perempuan, dia suka benda satu yang skincare. Ayah macam tu tau. Dia kata, tak apa, you share lah apa yang dia suka lah. Ikut dia punya suka lah kan. Ada orang suka minat pasal biol, dia buat pasal biol. Okay, so alhamdulillah dalam masa dia start tu, saya register dia bulan Mac. Dia start buat April dan Mei tu dia jadi ambassador. Wow. So dengan duit tu sekarang dia konsisten buat lah, dan duit yang sama dia gunakan untuk belajar, sama belajar di UiTM Dengkil. Okay, saya kata dengan dia, ni you dah dapat duit ni, you kena ada plan lah. Satu plan untuk belajar, satu plan untuk belajar diri sendiri kan. So bila dia masuk asasi di UiTM Dengkil, alhamdulillah saya tak semua duit yang belanja UiTM tu semua duit dia. Duit daripada BE tu. So dia dapat itu kan. Lepas tu sekarang ni dia dah sama belajar ke degree di UiTM Shah Alam dah second year. Benda sama kat dia buat. Duit UiTM, duit yuran, duit makan, semua tu semua duit dia. Macam mana share kak? Dia macam saya kata tadi lah. Satu dia share apa yang dia suka. Mana dia buat kat social media dia. Dan ada share dengan kawan dia. Dia pasal satu dia perempuan. So satu lagi dia remaja lah kita panggil lah. Remaja dia suka punya skincare. You minat pasal bio, you minat pasal menjaga kulit semua, pasal mask apa semua. You share macam benda tu. Ada orang suka pasal beefy pasal tu, dia share pasal banyak benda tu. Okay, so apa yang dia buat, kadang-kadang dia buat bio lompati kat rumah kita orang. Dia panggil geng dia student datang rumah, kawan dia. Pasal UiTM rumah kita orang dekat dia. So cuba cara macam tu. So lama-lama kita akan share peluang apa semua lah. And then apa yang orang kata apa, hasil daripada yang buat umur 18 tahun tu, saya kata ni, kalau you dah ada income ni boleh konsisten, you tak payah ambil duit PTPN, study tak payah buat loan. Tapi sekarang semua duit study tu duit dia, tak payah bayar loan. Pasal buat loan ni bagus, you dapat duit banyak, tapi nanti kemudian you kena bayar balik, betul tak? Okay, lepas tu alhamdulillah dia konsisten buat sambil-sambil lah. Kalau dia macam ada cuti, dia buat lebih sikit. Hari lain tu dia buat weekend je lah. Tapi kadang-kadang kita malam Rabu kita kan kita ada Zoom. Kita Zoom dekat BHQ, rasa kita ada Zoom yang sendiri punya, dia join lah. Last year alhamdulillah dia dapat beli kereta dia sendiri dengan duit BE. Kita baru untuk pergi kelas. Dan dia bayar sendiri betul. So saya rasa kalau dia boleh buat dengan secara part-time sudah ramai lagi orang yang boleh buat, terutama Gen Z lah. Cuma tu pula pada cara lah you nak fokus banyak kan. Kadang-kadang kalau di student, you fokus student first. Saya kata kalau you nak buat, yes, you study dulu. Yang ni jangan tinggal. Study, belajar, number one. Betul. Yang ni kena buat. Tapi untuk saya dah lepas anak sulung saya seorang. Sekurang-kurangnya kan. Sekarang ni saya nak try cuba adik-adik dia baru habis. Muda lagi kan. Itu sajalah.